Okey, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini 11 November 2025, saya bersama dengan keluarga saya yang kecil, tak ramai 6 orang. Saya, waf, anak ada 4 orang dalam perjalanan menuju ke utara. Tapi kami punya perjalanan ni tak adalah perjalanan yang kata orang tu mengejar sampai ke sana kan. Jadi perjalanan kami ni dari sini kami pergi santai, kami akan singgah dekat Taiping. Lepas tu kita akan pergi ke Arau, lepas tu kita akan malam ke Arau, dan esok tu kita akan pergi ke Situk untuk convocation lah. Jadi video ni saya akan buat sikit-sikit. Nanti saya akan ceritakan tempat-tempat yang saya singgah lah. Saya akan buat satu bagian sikit lah. Kita baru belajar nak buat video geng, tapi yang kecam lah, yang kecam. Sekian dulu. Kami baru saja nak bergerak. Orang gerak dulu nak pergi ke utara ni, orang selalu akan gerak terus pergi ke utara, keluar sekolah terus ke arah utara. Kami ni pelik sikit, kita patah dulu ke selatan, lepas tu masuk utara balik. Gitu kan. Sebab apa jangan ditanya. Okey. Jadi sekian dulu untuk pagi ni. Nanti saya akan kongsikan semasa. Ciao. Bertemu kembali. Okey. Kita baru saja melepasi kawasan Merang 2020. Jadi kita gerak hari dah lebih. Sekarang 12.30. Masih lagi di kawasan Merang. Nampak cakap kita bawa dengan agak santai sambil menikmati keindahan flora dan fauna di kiri dan kanan. Nanti kita akan kongsikan lagi sejauh mana kita ada lagi saya akan kongsi. Kita rehat dulu. Okey geng. Tadi sekarang ni kita berada di kawasan Ipoh, di belakang tu Tol Ipoh. Jadi kita sekarang tengah dalam perjalanan menuju ke Menora lah. Jadi Menora lah. Jadi sebentar tadi sempat je buat live, tapi tak lama kan, dalam 10 minit sampai 10 minit pun kan. Kita tak tahu yang pandu tak boleh lah kan. Jadi kita buat lepas tu TikTok tarik keluar. Jadi bila tarik keluar tu mendung lah. Tak boleh buat apa lah. Tapi tak apa, dia tak bagi kita buat. Kita boleh buat video macam ni kan. Jadi kita buat kan. Jadi balik lagi kita compare lah video tadi, yang mula-mula tadi sampai ke tengah ni, yang ketiga compare lah kan. Sampai lah. Jadi kalau ikutkan ni dah 2 jam lebih ni jalan. Hari ni jalan okey, cantik, smooth, tak ada masalah. Jadi cuaca pun nampak agak mendung dengan kabut ada jerubu rasa ni. Maklum lah masa musim terpujuh ni kan. Macam-macam kan. Jadi sebelum nak live tadi, saya sempat singgah di RTC Simpang Kulai. Di RTC Simpang Kulai tu bila buka pintu, ambil tandas kan. Bila buka tu ambil kau segera mebak bau durian kau. Durian. Tapi tak apa, nanti kita sampai ke Taiping. Kita cari durian Batu Korau. Okey. Durian Batu Korau ada, durian terung ada, durian macam-macam durian pada sana banyak. Lalu kita cari. Sebab belah-belah Taiping ni dia popular, belah-belah Batu Korau, Batu Korau terung apa ni, dia popular dengan durian dia kan. Nampakkan durian di sana. Tapi kita pergi tengok. Kita cuba. Sebab kita dah makan tengah hari dah tadi. Makan tengah hari ni 10.30. Makan tengah hari ni 10.30. Jadi kita punya petang.
Mudah-mudahan kita cek durian. Kita cek durian. Oh, durian. Tapi tak tahu berapa lama lagi perjalanan. Saya pun tak tahu kat mana tempat kita nak tidur malam ni. Yang rumah saya tahu pasal dia yang pakar mencari semua. Dan arah saya yang saya bawa lagi Google tap kan. Belok kanan, belok kiri sampai you are sampai di destination. Jangan tengok ke Bandar Ayam. Murah. Ni kita senyap, kita pergi rumah kita. Saya tengok jadi pagi esok kita akan gerak balik menuju ke situ. Kalau situ ke arah lebih kurang jalan lah, jalan. Jadi belah pagi ni saya nampak banyak lori lah bagi lori, bas banyak belah pagi ni, kereta-kereta pula. Jadi mungkin belah pagi ni kebenaran bagi yang malam takut sikit kan. Tapi tengok lori pun bengkau laju mengerikan, trailer dia turun daripada bukit menghalang ke KL mengerikan. Kau kata malam tak bau kan. Malam tak bau, kita dah baik bawaan ni. Herba, kata cermat semua ada. Tiba mereka bawa. Okey, di sebelah kiri saya kedai-kedai Gunung Lang. Gunung Lang. Di sebelah kanan saya ada Bukit Kuari dengan sisir minyak. Jadi kalau kita nak kita terus lagi. Tapi tuan-tuan tak nampak. Tak nampak. Saya nak share macam mana saya tak tahu kan. Jadi pusing kan. Kalau saya tekan depan lagi nampak pusat kamera itu duduk belah kanan. Kalau belah kiri mungkin boleh nampak kot kan. Jadi menghala ke Tambun pun ramai juga. Tambun. Amat berhormat Menteri Perdana Menteri kita ada MP Tambun ya. Tambun. Okey. Jadi Tambun ni yang saya buat terkenang saya tak lepas saya pergi Tambun. Yang betul-betul tepat di hati itu dia punya bingsu dia memang best. Naik Kucing Manis ke. Sebab aku tak ada Kucing Manis. Okey. Jadi kita terus menuju ke Monora. Sekian dulu. Kan aku cakap lebih-lebih kan, bini aku tak ada campur nak ajak sembang kan. Jadi aku hold dulu, stop dulu, nanti kita sambung balik. Right. Okay. Sekarang kita dah sampai di RNR Sungai Perak. Jam 2.32. Jadi kita take file dulu, rehat, minum, cegahkan minda. Jangan memandu ketika dalam keadaan yang penat. Dia tak lebih dari 3 jam ke. Jadi dirasakan untuk berhenti berehat dulu sementara kita recharge balik kita punya tenaga energi ya. Kita minum seorang-seorang kan. Alright, jumpa lagi. Okay guys, sekarang ni kita berada di RNR Sungai Perak. Kita mengetir dulu. Sekarang ni dah pukul 3 dah, ngetir dulu. Kita mandu tadi start pukul 11, 12, 11 tadi, 12, 1, 2. Mana 2, nak buat 3 dah. Mana 3 jam ke dah. Cuma 3 jam kita kena rehat dulu. Charge balik, body balik. Lepas tu nanti kita sambung balik. Jadi jangan risau lah. Yalah, kalau kereta kayu, kereta pun tak banyak tadi. Risau apa kan? Tak ada apa. Jadi, risaukan perut jangan tak makan. Alright. Okay, jadi kalau nak tengok dia punya RNR Sungai Perak ni, dia nampak macam kemas. Okay, macam kemas. Setelah tu berbeza lah dengan saya datang sebelum ni kan. Dia tak ada akan ada banyak. Okay, depan saya ada geng masalah tadi. Kita minum petang. Dah habis dah. Encik nak dara. Ni habis minum petang ni. Omah makan burger. Mak Saleh makan tempoyak. Oh, nak makan food. Dahsyat. Okay.
Jadi totally untuk minum petang hari ni. Ada lagi. Makanan saja RM40. Makanan saja RM40. Termasuk dengan chicken dish. Racun untuk anak-anak. Sebab dia bersungguh nak beli air masak. Jadi kita bagi dia chicken dish. Okey. Jadi totally untuk makanan saja RM40, tak termasuk dengan air lagi. Jadi untuk minum petang dia, kayangan geng. Okey. Jumpa lagi next time. Okey. Kita dah sampai kat Pekan Tepeng. Kita cari hotel tu. Dapat ni Night Alley Hotel. Kita duduk dulu tu macam mana, rehat-rehat. Tu lagi kita cari tempat-tempat zoo ke apa ke. Tepeng malam dia jalan. Cik durian. Pergi santai cuti. Tak payah nak kerja kuat cepat, tak payah nak rushing kan. Ini dah masa dah keluarkan anak isteri kan. Tidak setahun bekerja saja Koma. Koma kau tahu, kita kerja saja. Jadi kita bercuti. Okey. Kita tengok pergi atas macam mana. Okey, dah sampai kat hotel. Menarik Hai. Ada kelonsor dalam hotel, ada kelonsor dahsyat. Okey. Bolehlah untuk budak-budak main sambil dia nak asyik main telefon ni kan. Ada kelonsor. Okey. Ni hotel ni apa semalam Apa semalam? Ingat order pada Agoda je. Okey. Okey. Review sikit Dia punya apa menarik juga. Ni bilik mandi dia. Bilik mandi dia. Okey. Satu yang menarik. Okey. Dia ada menarik. Boleh masuk dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang lah. Boleh masuk 6 orang. Satu bilik. Ni dia punya hall dia. Menarik. Dan ada tempat baca. Ada kursi. Ada air. Okey. Okey. Tu sedikit untuk hotel kita pada malam ni. Kita rehat dulu, solat. Sambung balik Okey, sekian dulu. Nanti hotel dia apa aku lupa nama hotel dia. Nanti saya kalau ada nanti saya share balik hotel dia. Alright, Assalamualaikum. Okey geng. Malam ni kita keluar makan Kita makan dekat Arong Cha Thai Tom Yum. Tapi dia punya kedai mana? Kedai dia menarik. Menu dia banyak. Harga dia pun boleh menarik juga. Mantap geng. Jadi macam saya makan tak apa sangat. Saya makan biasa je. Order biasa je. Yang ni nak air kecap, yang ni nak makan nasi biasa. Mem nak udang galah. Dahsyat mem udang galah. Kalau lelaki dia makan, lelaki kena gaut. Lelaki kena gaut. Jadi kena apa lah. Arong Cha. Okay. Okay. Tengok. A few moments later. Makanan yang sedap ayam pirakap. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahi wa ala barakatillah. Barulah makan bila dah baca doa makan. Tadi yang Upin baca tu doa apa? Itu doa bila kita lihat makanan. 20 minutes later.
Okey. Ini yang kita nanti-nantikan. First makan dekat Tambun. Okey. Narik. Kita buat tarik sikit. Gabung. Tak payah main 2 kali.